Okay. Jadi, habis belajar, dapat gaji pertama, dah ada hutang 3. Lepas tu beli lagi kereta, loan lagi. Lepas tu apa lagi? Waktu tu saya buat loan, macam personal loan lah daripada company untuk beli komputer, untuk buat kerja. Okay. Jadi tuan-puan, kesilapan kita, kenapa susah nak kaya, kita bermula dengan hutang. Dahlah kita habis belajar, dah ada hutang, yang lepas tu kita beli kereta paling mampu, dah dapat gaji pertama, pergi tanya bank, apa kereta yang paling mampu? Sekian-sekian, kita beli maksimum. Anak-anak muda kalau boleh beli Honda, Honda lah. Berapa maksimum? Lepas beli kereta, bulan-bulan makan Maggi. Sanggup, ada orang sanggup macam tu Naik lagi gaji, apa kita buat? Bahaya, sekarang rumah makin lama makin mahal. Pergi beli rumah paling mampu. Duduk ceruk jauh pun tak apa. Rumah paling mampu, nanti akan datang kita tak ada tempat berteduh kalau kita tak beli rumah. Kononnya, kita pun belilah rumah. Asal elok-elok sewa rumah dekat dengan tempat kerja, 800 sebulan. Pergi jauh tu. Habis kos 2,000 sebulan untuk, lepas tu berulang sanggup sejam setengah satu hala untuk pergi kerja. Sebab takut rumah makin mahal. Last kali, dapat gaji, tak ada simpanan. Semuanya untuk bayar hutang. Dah tak boleh nak buat apa. Tak ada buffer. Jadi tuan-puan kena ingat, kaya maksudnya tabungan, tambah harta, tolak hutang. Tak menabung, whatever good reason, tak akan kaya. Salahkanlah sesiapa, kerajaan salah, bos salah, majikan salah, ekonomi salah, tak menabung, tak akan kaya. Simple.